Assalamualaikum guys, selamat pagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah, harap semua sihat. Hari ni saya nak serahkan kereta Pro 2 Beza X yang dipilih oleh kita cabut dia punya cabut dia punya file. Yang dipilih oleh Puan Syantini, anak perempuan Kona Sigaram. Baik, Puan Syantini ni trade-in dengan Azmi dah ada trade-in, lepas tu kita ambil kereta dengan harga yang tinggi. So kita, Puan Syantini tak bayar apa-apa untuk kereta ni sebab dia trade-in kan. So dapat lagi komisen. Nanti kita beritahu dia. Kita tanya dia betul ke tidak dia dapat lagi komisen saya milik anda. So yang penting kereta kita dah siapkan, datang dengan visor, siap sekali dengan dalam masih lagi plastik guys. Selesanya kalau kereta baru ya. Jadi ini dia kereta Pro 2 Beza X. Dan insya-Allah sebenarnya kita dapat warna merah untuk dia. Dia tak nak, dia nak warna ni juga. Jadi kita dapatkan. Dengan Azmi insya-Allah kadang-kadang dalam sebulan je boleh dapat Beza. So apa lagi? Bincang dengan Azmi, runding dengan Azmi. Kita layan video penyerahan kereta dia. 017 622 3458 Azmi. Alright. Assalamualaikum guys. Hai, selamat pagi. Hari ni kita nak serahkan kereta pada Puan Syantini, isterinya, tapi Puan Syantini segan jadi dah serahkan kepada Cik Vimalan Ya. Betul, apa khabar Cik Vimalan? Sini kita rapat sikit. Baik. Hari ni baru bersua muka. Puan Syantini pun sebenarnya senang saja berurusan dengan Azmi, tapi dia tak nak cakap, dia kata cakap dengan suami. Jadi kita raikan suami dia. Apa khabar, sihat Ya. Sihat, alhamdulillah. Baik, Cik Vimalan, pertama sekali saya nak tanya, betul ke trade-in kereta nak dapatkan kereta ni? Ya, betul. So puas hati tak proses trade-in tu? Ya, puas hati. Harga dia puas hati tak? Harga, ya. Puas hati So yang paling penting, dapat kereta baru, trade-in lagi, dapat duit lagi. So dapat tak yang komisen tu kita bincang? Dapat So daripada 5 bintang tu nak bagi berapa bintang tu? Daripada satu keluarga ni nak bagi berapa bintang ni? 5 bintang. So terima kasih, kita serahkan kereta kepada suami Puan Syantini. Alright, enjoy the new ride. Komisen saya milik anda 017 622 3458 Azmi. Alright.